So, nak dijadikan cerita, aku sebenarnya baru je sampai Mekah. Sebab esok aku ada trip memancing. And then kawan aku petang ni tadi kontak aku, dia tanya aku dah sampai Mekah ke belum. Dia terus bawa pergi try cari tapah. Kita ni yang tak pernah dapat tapah, so kita pergi try lah. Tengok kita pergi kas sejam 2 jam mungkin. Sekarang dah jam 5, aku tengah tunggu dia. Okay, so ini first time juga aku datang sini. Walaupun aku orang Mekah, first time juga aku pergi area Petanak Ulu ni. Tapi aku tengok macam ramai je yang pergi mancing kat sini. Pasal beberapa minggu, beberapa kali aku tengok kawan aku post, dia selalu dapat tapah kat sini. Nanti kita tengok, ada rezeki, ada lesen baru. Kalau tak ada, what to do? Okay, jangan berhenti mencuba. Let's go. Di manakah kita? Ya. Hei. Setelah mendayung, mengepam, mendayung dan mengepam. So, lepas beberapa minit kita orang mendayung, sampailah ke area yang kawan aku cakap. Dekat area ni dia selalu sangat dapat tapah. Okay, kita orang memang pakai bot ni je. Dia punya bot angin ni. So memang pakai dayung je lah. Sebab area pun tak jauh, just dayung je. No problem sangat. Sangatlah tak jauh lah. Dalam ambil masa dalam seminit je aku rasa daripada area jambatan tu. Okay, so hari ni aku memang pinjam set kawan aku. Sebab aku malas dah nak buka-buka set lagi nanti malam. Sebab aku nak set up untuk trip jigging dan casting untuk next day lah. So malas nak buka dulu. Sampai rumah pun belum lagi ni. Sesampainya aku di Mekah, dia terus kontak aku, jom kita try cari tapah. Kalau ada, kalau tak ada, bukan rezeki lagi lah. Macam tu. Kita orang pun start cast. Selepas beberapa kali kami berdua ni pergi membaling, cast, terus cast, kiranya blind cast jugalah. Cumanya kawan aku ni cakap, biasanya kalau nak mancing tapah ni biasa pakai umpan sinking. Aku cakap, kalau pakai top water tak dapat ke? Dia cakap ikut luck. Kadang tapah ni makan juga top water, depend lah. Tapi selepas beberapa kali kita orang membaling dan terus membaling, terkejut orang daripada seberang kita orang dah strike seekor kita. Aku apa lagi, panas lah. Mana tak panasnya. Seharian dah drive sampai-sampai terus gasak trip terjun ni. Memang target memang mau dapat lah. Memang cari betul-betul lah lesen tapah ni. Kalau ada, at least lah adalah penambahan collection kita guys. Beberapa lama jugalah kita orang membaling dan terus membaling. Kawan aku cakap nak main tapah ni kena banyak bersabar. Dia nak slow, terus slow. Tak adanya nak laju-laju, mesti slow, santai. Tapi beberapa kali juga kita orang tengok boiling. Sebab tapah punya boiling tak sama macam Toman punya boiling. Dia punya boiling dia naik buih je sikit. Tu pun sikit kita orang mesti nak alert sangat-sangat lah. Tapi tu depend juga. Kalau dia nak makan, dia dah sabar terus dah. Cuma kalau dia tak nak makan, memang dia tengok je lah kau punya umpan tu.
Dan apa yang aku suka pasal trip terjun ni adalah aku tak pernah lagi sampai area ni. And then kawasan ni sangat sunyi. Okay. Dan ini adalah pengalaman yang seronok jugalah bagi aku. Walaupun dalam keadaan penat, kita buang boring dulu, kata orang kan. Kita layan experience dia. Okay. Kalau tak dapat pun what to do. Mungkin rezeki kita bukan untuk first class, bukan untuk masa pertama kita turun. Okay, yang pasti jangan pernah putus asa. Itu saja. Rezeki itu pasti ada. Nang upah last minute yo. Pulang. Belum ada rezeki guys. Next. Dia belum mau bagi kita lesen tapah. Ini orang master tapah pun tidak mau kasih tip banyak. Ayah. Tengok. Dia ada rezeki guys. You tengok dia. Hey. Memang venture punya ini orang. Belum ada rezeki.